Setiausaha Politik Anwar Ibrahim, Azman Bidin, dia kata kerajaan Madani perlu masa untuk laksanakan janji-janji mereka waktu jadi pembangkang dulu. Ni, Azman Bidin nak bagi tahu, masalah sekarang ni bukan tak cukup masa, tapi hampa buat sebaliknya. Contoh, saudara menang hari ini, esok minyak turun RM1.50. So sekarang buat apa? Nak tarik dan sasarkan subsidi RON 95. Lepas tu, minyak diesel pun dah tarik dah subsidi. Anwar kata apa lagi? Bagi saya tempoh masa sebulan, saya akan umumkan elektrik turun. Sekarang, subsidi elektrik ditarik dan rakyat terkesan dengan kenaikan harga barang dan elektrik yang mahal. Dulu cakap nak hapuskan PTPTN dan naikkan nilai ambang bayaran semula kepada RM4,000. Sekarang, nak memperkenalkan semula sekatan perjalanan dan senarai hitamkan peminjam-peminjam PTPTN. Dan pinjaman mara ni pula. Ibu bapa yang disenarai hitam, anak-anak tak boleh masuk MRSM, UiTM ataupun meminjam mara. Dan apa lagi Anwar janji? Hapuskan tol, kereta murah, macam-macam lagi lah. Tapi satu pun tak laksana. Dulu kata nak hapuskan akta hasutan dan akta SKMM, kononnya drakonian dan zalim lah. Sekarang ni, mereka kata nak memperkasakan akta zalim ni supaya lebih ramai yang kena tindakan. Dulu mereka kata kena tangkap Azam Belen. Sekarang ni sambung kontrak Azam Belen dan jadikan dia sebagai barua dan balaci kepada Madani. Kalau nak senaraikan janji Anwar ni, 1 jam video pun tak cukup. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa percaya ke tak percaya dengan Anwar dan Pakatan Harapan ni?